Harga diri adalah penilaian atau pandangan atau persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri. Ia merujuk sejauh manakah seseorang itu menghargai atau menerima atau mempercayai dirinya sebagai seorang individu yang bernilai. Jadi kita masing-masing ada persepsi kita terhadap diri kita. Kita tahu bagaimana menilai diri kita. Ada orang yang menilai dirinya sebagai berani, positif, yakin dalam membuat sesuatu perkara. Ada orang menilai dirinya, aku tak boleh lah, aku tak mampu lah. Nanti kalau aku buat, kalau silap, apa orang lain kata. Jadi sahabat, harga diri ini dalam bahasa Inggeris disebut sebagai self-esteem memainkan peranan besar dan sangat mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita merasa, cara kita bertindak. Jadi kalau kita mempunyai harga diri yang negatif ataupun yang rendah, ia sangat mempengaruhi pencapaian kita dalam apa bidang sekalipun. Orang yang mempunyai harga diri yang tinggi atau positif, dia sentiasa yakin tentang kebolehan dirinya, tentang potensi dirinya, dia menyayangi dirinya, dia menghargai dirinya, dia sangat yakin, dia sangat positif. Oleh sebab itu dia selalu mencuba dan berani mencuba. Orang yang harga dirinya negatif ataupun rendah, dia kurang yakin, dia takut gagal, dia mudah kecewa dan dia selalu menggunakan pandangan orang terhadap dia. Dia sangat kisah tentang apa orang nak cakap tentang diri dia. Dia tak kisah tentang apa dia cakap tentang diri dia. Orang yang harga dirinya positif dan tinggi, dia berprinsip. Dia kisah apa yang dia nak dan dia terus mencuba. Dan dia tidak berputus asa. Jadi sahabat, kita hendaklah membina harga diri yang positif dalam diri kita dan juga dalam diri anak-anak kita atau anak buah kita, supaya kita dan anak buah kita mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk berjaya dalam apa bidang sekalipun. Baik, kita hendaklah memastikan kita sentiasa mempunyai harga diri yang positif dan tinggi untuk membantu diri, keluarga dan negara mencapai kecemerlangan dan kejayaan. Jumpa lagi. Terima kasih.